sis, eyeliner ni boleh bawa solat tak? Jawapannya boleh. Sebab eyeliner ni tidak ada bahan haiwan, very vegan friendly dan tidak ada alkohol ethanol. Dan awak tetap kena buang sebab eyeliner saya sangat-sangat kalis air sayang. Jadinya bila dikalis air, saya risau tak masuk dekat kulit mata kita. Nampak tak? Dia tak bergerak pun. So awak kena buang. Tapi jangan risau. Buang dia dalam masa 3 ke 5 saat. Kalau awak pakai sikit dah boleh hilang. Kalau saya ni, sebab saya pakai banyak, saya bagi extra lah 10 second. Okay, jom kita tengok. Dan saya tak jual tau. Saya bagi siapa yang nak beli sekali dengan remover. Okay, ambil the cotton puff. Shake dulu. Ini kan dah lama tau saya pakai, dah 3 ke 4 eyeliner. Masih stay. Satu remover boleh tahan untuk 2 ke 3 eyeliner. Dan letakkan 1 titik saja. Tapi untuk saya letak 2 titik. Sebab saya adalah orang yang pakai banyak kan. Dah ada. Saya ambil. Bismillah. Tengok. Senang sahaja hilang dia. Ini sebab ada gam bulu mata ni. Kalau tak sebenarnya lagi senang. Sekelip mata, dia dah hilang. Kita nak ambil wuduk. Okay, kita nak solat. Sangat. You wuduk, pakai eyeliner. Lepas tu, solat. Tak ada masalah sebab dia memang macam saya cakap tadi lah. Tapi kalau wuduk, memang kena buang dulu. Remover ni tak banyak. Saya memang bagi siapa yang nak beli sekali combo dengan remover. Pergi tengok dekat bag. Kalau ada lagi, rezeki you guys. Semoga saya dapat bantu.